Hello bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai pun ada dapat baru punya stok. Tahun 2010 AS270. Ini Lexus lah, Lexus 2.7cc. Harga jual 39,800. 39,800 cash lah, cash body. Okey, boleh nampak dia projector. Lepas tu cat kita sudah tacak lah, sudah tacak. Okey, dalam macam ni. Ini auto racing bar atas, bawah pun ada. Lepas tu belakang pun ada. Tadi saya sudah cek lah. Boleh nampak dia dari Jepun lagi. Tenso Jepun nampak. Okey, barang original lagi. Barang original lagi. Okey, kereta ni dulu punya owner ada pasang lah. Bar kat bawah 4 point lah. Boleh nampak 4 point. Tadi saya sudah tengok. Belakang pun ada anti-low bar. Okey, dalam memang cantik. Okey, memory seat mencantik punya. Tak pernah bikin lah. Tak pernah bikin. Okey, tak pernah bikin baru. Lepas tu mileage dah silai 141 aja. Dia ini barang untuk macam mouse lah. Dia boleh control monitor sini. Macam CT 200 pun ada. Okey, cruise controller semua ada lah. Okey, belakang macam ni. Harga jual 39,800, gelap sangat. Macam. Okey, semua cantik punya. Seat semua cantik. Ori lagi. Harga jual 39,800. 39,800 tahun 2010 AS270 tu 2.7cc ya, 2.7cc 2 view ini 2 view. Bukan all view. 2 view saja. Okey, lepas tu belakang dia ada pasang bar. Kat sini. Okey, depan pun ada, belakang pun ada, atas pun ada. Okey. Kalau bos-bos dan kawan-kawan saya tengah cari SUV ya, SUV nah sisi besar, ada power. Lepas tu dulu dia ambil kualiti memang. Sebab ini kereta Lexus dulu 200 lebih 300 tu. Dia kualiti memang baik. Memang baik. Kalau bos minat boleh kontak saya lah. Kalau ada apa murah-murah kereta saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.